baik yang tak bertempat lah. Means like apa sahaja orang nak bagi pinjam, dia bagi pinjam nama dia untuk jadi guarantor. Sampai tahap tu Ada baik-baik. Kalau aku tak lah. Agak lah macam ya tak boleh lah nak judge dia, tapi pada aku macam agak risiko gila kot nak letak nama sendiri sebenarnya. Sebab kalau kau tak boleh, ramai orang tak tahu benda ni. Ni aku share dengan kepada semua. Kita macam ni lah aku cerita kat korang semua. Ini sebelum aku habiskan cerita topik ni, tapi aku cerita kat benda ni lah. Kalau once kau jadi guarantor, jadi penama, problem ni satu je. Kalau orang tu tak boleh bayar, kau yang kena bayar. Faham? Walaupun kata dia patut bayar, tak, kau kena bayar. Sebab kau dah guarantor dia. Guarantor tu kau kena guarantee. Kira macam kau guarantee dia bayar dia lah. Kau kena bayar. Kalau dia tak bayar, kau yang kena bayar. Tak kisahlah daripada mana duit tu ke apa ke, kau kena bayar. Dan ramai orang muflis sebab benda tu. Sebab yelah kau tak buat salah pun, tapi because of kau jadi guarantor. Ya faham. Guarantor PTPTN, guarantor ni semua. semua. PTPTN boleh. Tapi tak adalah muflis, tu masuk guarantor PTPTN. Blacklist lah. Blacklist lah. Kau one of the blacklist juga. Kau dengan orang tu blacklist lah. Technically.